Contohnya bila kerajaan nasional umum bubar dun. Sarawak dia biasa dia lebih awal. Contoh kerajaan BN kata bubar dun. Pakatan Rakyat kita telah ambil beberapa keputusan walaupun belum rasmi. Kita tidak akan membubarkan dun sama dengan kerajaan BN membubarkan dun. Negeri-negeri Pakatan Rakyat mungkin akan bubar tanah yang lain daripada negeri yang BN bubar tanah rakyat. Dan perkara ini terletak pada Menteri Besar dan Sultan. Adapun parlimen kuasa kerajaan pusat. Kuasa negeri-negeri contoh Kelantan. Kalau Tunku kata kawan nak bubar 2 tahun lagi terpulang kepada Menteri Besar dan Sultan Kelantan. Kedah demikian juga. Kemungkinan kita akan buat berbeza. Kalau BN kata hari nak bubar Terengganu, nak bubar Pahang, nak bubar Perlis, kita kata kita tak membubar. Sahabat orang negeri lain akan turun ke negeri ini bantu untuk membenarkan negeri. Kemudian kita akan bubar kita pula. Orang negeri lain akan tolong kita pula sampai kita mencapai kejayaan yang mutlak seluruh negara. Ini antara beberapa perkara yang Najib tengah pening kepala sekarang. Dia kata pening dengan Pakatan Rakyat ni macam-macam pegangan dibuat sekarang ni. SPR pun pening dah sekarang ni nak menghadapi suasana perang ini. Cuma 3 talian hayat kepada UMNO hari ini sedang kita rombak, sedang kita goncang. Antaranya masyarakat Felda. Felda ni ratus ribu orang Melayu duduk di Felda yang menjadi talian hayat yang paling kuat kepada UMNO. Tapi sekarang orang-orang Melayu di Felda ni dah contoh. Satu dah jadi penyokong Pakatan Rakyat dan separuh lagi jadi penyokong kepada kerajaan Barisan Nasional. Kemudian Unipo ni dah kita tahu banyak perkara walaupun kita tak mampu nak hapuskan Unipo, tapi sekarang kita dah berjaya tahu dalam banyak perkara termasuk teknikal nak membatalkan Unipo. Dan sekarang terus antara kejayaan kita di Sibu baru ni, kita berjaya membatalkan beberapa jumlah yang besar daripada Unipo. Kita berjaya. Dari sudut teknikal, kita berjaya tolak Unipo dan pihak lain. Yang ketiga, Sabah dan Sarawak dianggap talian hayat kepada UMNO selama 50 tahun. Apabila di Sibu baru ni kita menang, Barisan Nasional menjadi kelang kabut, nak hadapi pilihan raya yang akan datang, dijangka berlaku gelombang yang besar seluruh di Malaysia Timur ni dan masa yang terdekat. Dan saudara-saudara di Miri ni ada peranan masing-masing. Saya mengharapkan sangat daripada 3 dun yang ada, kalau boleh 1 dun kita ambil bertanding dapat raya yang akan datang. Walaupun kita majoriti orang bukan Islam, orang bukan Islam dah tak takut dengan kita. Orang bukan Islam dah boleh datang bertemu dengan kita. InsyaAllah kita bagi 1 DAP, 1 keadilan, 1 daripada PAH. Tetapi kalau PAH nak bertanding, PAH kena kerja. Dua mana yang kita susah? PAH kena kerja, PAH kena tubuhkan cawangan, PAH kena ada jentera. Supaya dalam mesyuarat penentuan calon di peringkat pusat nanti, kami boleh berlawan dengan pimpinan Pakatan Rakyat yang lain untuk mempertahankan PAS Miri, untuk bertanding di dua mana-mana yang kita nak. Saya berharap daripada sekarang di Miri ini ada 1 dun yang kita nak bertanding. Dan kita buat kerja sungguh-sungguh. Kemudian antara yang penting, daftar pemilih. Ramai ni saya rasa yang telah cukup umur di kawasan ni, yang menyokong kita, yang bersimpati dengan kita ni, belum lagi berdaftar. Kita kena daftar pada sekarang. Tubuhkan cawangan. Pemuda kena bekerja, muslimat kena bekerja. Setakat mana kemampuan yang ada kepada kita untuk kita bertanding, paling kurang pada raya yang akan datang, kita menang 1 kerusi di Sarawak untuk jadi pembangkang yang kuat atau jadi kerajaan pada masa yang akan datang. Saya mengharap saya sahabat di Sarawak dapat bekerja kuat dalam masa akan. Kemudian yang kedua, dalam kehalusiasi kita dengan perkara ini, ada orang kita bimbang kehalusiasi dengan DAP, kehalu dengan keadilan. Setakat mana PAH boleh tetap di atas pendirian kita? Kita setakat ini alhamdulillah kita dah berkata. Walaupun berdepan dengan DAP, kita ada asas kita. Kita ada pegangan. Malah Majlis Syura Ulama mengambil keputusan. Setiap 6 bulan
Pakatan rakyat mesti disemok dan mesti ditengok setakat mana berada di atas landasan agama yang sepenuh. Majlis Syura Ulama beritahu kepada parti kita setiap 6 bulan Majlis Syura akan semok setakat mana perjalanan kita. Kalau menyeleweng, mesti betulkan balik di atas landasan. Kalau tak ikut cara Islam yang sepenuh, kita boleh keluar daripada Pakatan Rakyat untuk masa yang akan datang. Mana kita tegas, selagi tak bercanggah dalam agama, kita boleh duduk di atas nama Pakatan Rakyat. Oleh sebab itulah, dengan ketegasan kepimpinan kita ni, kita yakin apa yang kita berjuang ni berada di atas dasar yang betul. Dan insya-Allah antara perkara penting yang perlu kita buat yang kami ambil tindakan di sebenarnya sekarang, di mana pimpinan kena turun bertemu masyarakat. Orang muda kena buat program kepemudaan. Muslimat ada cara dia. Orang tua ada cara dia yang boleh kita buat di sudut kebajikan. Dan contoh yang saya tengok 2-3 hari duduk di Miri ni contoh yang baik. Ada tempat yang tak boleh masuk, tapi kita ada wakil-wakil kita daripada unit amal, daripada NGO lain yang boleh masuk, yang menceritakan fikrah Islam dan fikrah perjuangan sampai masyarakat dapat memahami. Sampai satu masa kita zahirkan dekat dengan Muslim lagi. Itu penting kepada kita. Daftar pemilih juga penting. Kita kena buat satu semukan kawasan kita, terutama ahli-ahli PAH kita. Mula-mula sekali tengok ahli-ahli kita, siapa yang cukup umur 21 yang belum berdaftar lagi, daftar sekarang. Kemudian anak-anak mereka, kemudian penyokong-penyokong kita, anak-anak mereka, orang yang bersimpati, anak-anak mereka. Tengok, dan kerja ni mesti buat pada sekarang. Jangan nak nanti bubar dewan undangan negeri baru kita nak buat. Dan dijangka Sarawak ni kemungkinan soal lepas raya, maklumat yang saya terima, lepas raya berlaku pembubaran parlimen, di mana pada masa itu tugas kita tugas yang cukup besar. Dan kalau boleh dalam mesyuarat Pakatan Rakyat di Pekat Miri, kita sebut awal-awal lagi kalau boleh PAH nak satu kursi, supaya janganlah minit baru kita sebut awal supaya mereka ambil perhatian dan cuba bincang dengan mereka yang tertinggi. Dan insya-Allah bagi Dewan Pemuda PAS Pusat, kita akan menyokong penuh apa yang dicadangkan oleh PAS Miri untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan insya-Allah tenaga PAS Pusat akan kita gerakkan ke kawasan ini kalau betul-betul kita bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Cuma kami nak kerja kuat daripada sahabat-sahabat yang ada di Miri. Pengorbanan perlu tinggi daripada kita. Dan insya-Allah orang yang bukan Islam itu majoriti, jangan jadikan penghalang kepada kerja dakwah. Kerja dakwah kita senang buat kerja yang cukup terbuka di bawah ini. Peluang yang cukup banyak. Ujian yang tak besar. Kemarin itu secara kebetulan yang bertemu dengan YB dia masa nak berbuka puasa. Itu secara kebetulan satu benda yang sangat kecil kepada kita yang terpaksa kita pindah ke tempat lain. Banyak lagi ruang yang boleh kita buat menghadapi suasana yang keadaan macam ni. Dan isu-isu semasa yang berlaku ini, kalau boleh kita dapat terang kepada masyarakat tentang kenaikan harga barang, tentang masalah saman ekor. Kita bercakap mengata-kata. Saya dah cakap di Semenanjung. Saya kata kalau Pakatan Rakyat mengentor negara, Pakatan Rakyat akan ambil satu keputusan saman ekor ni hapus seluruh negara insya-Allah. Masyarakat yang ada kenderaan 1 juta lebih di Semenanjung, masing-masing beritahu akan ambil sokongan kepada kita. Sehingga kerajaan terpaksa tarik balik saman ekor. Takut kerajaan. Dan kami di Semenanjung akan menggerakkan satu himpunan rakyat yang terbesar dalam masa terdekat, iaitu himpunan bersih yang kedua. Dulu himpunan bersih pertama, kita berjaya menjatuhkan beberapa negeri akibat gerakan yang kita buat bersih. Selangor jatuh pada kita, Pulau Pinang jatuh kepada Pakatan Rakyat, Perak jatuh kepada kita, Kedah jatuh kepada kita. Zaman kita gerakkan bersih yang pertama, dan kita jangka gerakan bersih yang kedua akan membersihkan UMNO Barisan Nasional seluruh negara insya-Allah. Selagi tuntutan yang kita minta 4 perkara tak dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Apa tuntutan yang kita buat? Yang pertama, daftar pemilih biar benar-benar bersih. Yang kedua, penghapusan unipos. Yang ketiga, mengundi pakai dakwah di gari.
Yang keempat, media yang bebas